Setahun je lah yang saya mau belajar. Saya pernah di tahap itu tau. Memang saya hanya time tu boleh dapat 2A macam tu je. Atau platform yang saya rasa sesuai untuk slow learner. Macam saya memang slow learner. Hi and Assalamualaikum everyone. So as request, saya nak share dekat korang macam mana saya boleh dapat 10A dalam SPM 2022. Dah lama dah saya nak buat tapi saya just share dekat Instagram and saya tak buat video lagi. So saya rasa saya nak terus straightforward dekat dalam video. Saya hanyalah murid atau pelajar harian biasa saja, which is bila kita kata harian biasa ni, dia tak ada schedule. Lepas je balik sekolah dalam pukul 1, pukul 2 macam tu, semua all under tanggungjawab kita. Jadual tu under tanggungjawab kita. Kalau kita tak buat betul-betul, kita main-main, tak ada siapa boleh pantau. Macam tu. Tapi kalau asrama macam kita tahu, dia ada schedule dia. Dia memang boleh fokus and so on. So sebab tu kita boleh tengok yang kebiasaannya lah kan. Orang yang dapat straight A ataupun yang banyak-banyak A ni semua sekolah-sekolah asrama. Batch saya lah, batch 05. Saya start PKP waktu saya form 3. So sampai form 3 dengan form 4 tu saya PKP, which is belajar secara online dekat rumah je. Tapi dah start form 5 tu saya dah mula masuk sekolah. So basically setahun je lah yang saya mau belajar dekat sekolah yang the real punya belajar. Sebenarnya saya bukanlah straight A student. Saya 10A 1B. Tetapi saya sangat bersyukur lah sebab waktu saya form 1 tak pernah expect pun untuk dapat A yang macam ni. Sebab saya still ingat, ni saya selit sikit lah, saya still ingat waktu saya form 1, waktu tu ada badar dekat sekolah. And saya adalah nakibahkan ataupun kita punya akak-akak dalam satu kumpulan tu. And saya tanyalah sebab akak tu dia punya, waktu tu percubaan SPM dia dapat 8A macam tu. Saya tanyalah macam mana boleh dapat A yang macam tu. And then dia sangat rendah diri tau. Dia kata, alah biasa je macam tu kan. And then saya macam nak tahulah tips dia, how dia boleh dapat macam tu. And then dia share lah sikit-sikit. And at one point, bila benda tu dah terjadi kat saya dapat 10A ni, kadang ada junior yang tanya saya jawab benda yang sama je, buat benda-benda biasa je. Rupanya memang untuk dapat A yang banyak ni, bagi saya semua orang boleh dapat, seriously. So dulu pun saya pernah di tahap itu tau. Memang saya hanya time tu boleh dapat 2A macam tu je. Nak dapat A yang banyak tu sangat macam tak pernah expect. So untuk korang yang tengok video ni, saya nak kata yang korang boleh, semua orang boleh, seriously. Saya nak beritahu yang saya ada ambil tuition sebabkan waktu tu PKP, saya perlu ambil inisiatif pada waktu tu. Saya tak boleh berdiam diri. So saya memang ambil tuition. Saya try macam-macam online tuition waktu tu. Sangat struggle untuk cari sebab saya dulu ada join tuition juga. Tapi tuition secara fizikal. So kena pergi ke tempat tu. Tapi bila dah PKP, tak boleh buat apa. Saya mencarilah online tuition yang ada kan. Saya try macam-macam. Saya try MC Plus dan sebagainya, semua saya dah try. But end up saya nak suggest kat korang satu online tuition ni, which is PTTI. Okay, PTTI. Yang mana saya rasa untuk siapa-siapa yang ambil science stream, saya ambil science stream, boleh pergi tengok macam mana. Korang try dulu dia punya seminar dan sebagainya. Korang tengok macam mana. Sebab basically PTTI ni adalah satu platform yang saya rasa sesuai untuk slow learner. Macam saya memang slow learner, bukan yang belajar laju-laju mudah faham. Tapi PTTI ni dia ada modul dia dan senang untuk masuk kalau korang merasa slow. Atau if korang fast pace punya pun still boleh masuk sebab dia memang go through detail and korang tak pressure pun macam tuition ni. Without further ado, tadi tips yang sebab tuition kan. Okay, saya pergi kepada tips apa yang saya buat lah. Okay, first of all, of course kita kena ada jadual. Okay, jadual ni saya tak boleh nak kata okay korang buat jadual macam ni dan korang ikut. Saya tak boleh nak kata macam tu sebab saya pun buat jadual macam tu tapi end up tak dapat pun nak ikut dengan sepenuhnya. Jadi apa yang saya boleh kata adalah buat dulu jadual, still kena buat jadual, jangan tak buat tapi if ada pada hari-hari tertentu tak dapat nak ikut, is okay, masukkan dengan kita punya jadual harian. Sebabnya kita tahu kita manusia. Sebab saya pun sekolah harian biasa kan. So bila balik rumah tu, of course ada benda-benda parents ajak keluar dan sebagainya. So tak dapat pun nak ikut jadual tu kan. Sebab ada masa-masa tu it's okay, tak dapat nak ikut, tapi cuba counter balik. Macam mana kita nak ganti waktu-waktu tu. Ataupun
If korang rasa pada hari tu contohnya ada subjek yang korang dah mahir sikit, it's okay untuk tak take on that subject pada hari tu. It's okay. Tapi korang cuba buat dengan cara tersendiri. Saya tak tahu korang kena kreatif lah dalam benda ni kan. Tak boleh nak strict sangat. Tapi cuba ikut juga jadual tu. At the same time, cuba counter balik kalau ada yang tak dapat nak ikut. Macam tu. Yang kedua, tips ni ada juga orang share, ada juga orang tak share. Tapi bagi saya nak share, which is salin lah dalam kelas. Banyakkan menyalin. Memang ada orang kata dalam kelas ni fokus. Jangan menyalin waktu cikgu nak bercakap lah, dia nak menyalin. Itu betul, ada betulnya. Sebab bila cikgu explain, tapi you sibuk untuk menyalin. Kadang-kadang ada point takut termiss sebab sibuk nak menyalin kan. Tapi bagi saya, okay, you fokus waktu cikgu tutul nak mengajar tu, point tu, fokus. Tapi of course lah kan, cikgu tu ada kadang-kadang stop kejap dan sebagainya. Time tu lah you menyalin. Maksudnya jangan menyalin time cikgu nak bercakap, fokus. Tapi once you dah grab the thing yang cikgu ajar tu, terus salin. Saya ada certain cikgu, dia suka macam buat nota kat whiteboard tau. Macam dia buat mind map dan sebagainya. Kadang cikgu macam tu saya memang salin. Saya ada buku khas saya which is nak menyalin semua dalam buku tu. So saya tak asingkan buku menyalin. Maksudnya buku ni untuk menyalin subjek ni. Tak. Sebab dia akan membazir buku lah. Saya guna satu buku saja. Dalam buku tu lah saya tulis list homework dan sebagainya. Dan dalam buku tu juga saya conteng segala benda. Okay, dan ini tips yang kedua which is menyalin. Dia ada relate dengan tips yang ketiga which is you kena buat nota. Itu tips yang ketiga, buat nota. Tapi nak buat nota ni, that's why saya kata relate dengan nombor 2. You kena menyalin dalam kelas supaya you senang nak buat nota dalam tips nombor 3 ni. So nak buat nota ni, saya tak mention untuk you buat nota macam like cantik-cantik. Is terpulang kepada masing-masing. Sebab bagi saya ada dengar satu kata-kata, je saya letak dekat sini lah. Kata-kata ni merujuk macam ilmu tu, kita kena ikat ilmu tu dengan tulisan. So ada orang kata macam, ya aku tak buat nota pun tak apa, macam tu. Tapi bagi saya, student yang cemerlang lah kan, kebanyakannya saya tengok at least dah adalah benda dia menulis. Maksudnya kita tak boleh bergantung hanya kepada buku teks dan sebagainya. So kena juga keluarkan isi penting dalam tulisan. Tak kisah dalam bentuk apa pun tulisan tu. Nak tulis bergurau poin-poin saja pun tak apa. Tak semesti nota full. Tapi perlu adanya menulis tu. Buat nota ni, bagi saya lah, apa yang saya buat untuk buat nota ni adalah first of all, kena tengok dulu topik besar. Macam mana buat nota kan, tengok dulu topik besar. Okay, apa yang boleh you belajar, tengok poin-poin dia kan, topik-topik besar tu. And then small, kecilkan lagi dalam satu topik tu ada apa. Buat macam tu satu-satu. And then kalau ada tak faham kan, kalau ada tak faham tu, tengoklah YouTube. Tengok YouTube dulu, dah faham kan dulu baru buat nota. Sebab nota ni kan, bagi saya, you buat nota first. And then akan datang, nak dekat exam dan sebagainya, kita akan rujuk nota tu kan. And then you akan start pelik lah dengan beberapa point yang you buat dekat nota tu. And then you macam, oh macam ni, pelik balik. Sedangkan you dah buat nota dulu, tapi you pelik balik. So at that point, you akan merangsang otak lah. And then you akan search balik. Benda search, okay, you double confirm benda tu betul. Apa yang you faham tu betul. And then benda tu dia jadi satu nota yang sangat berguna, which is sebab kita berulang-ulang kali membetulkan nota tu. And then akan datang, percayalah cakap saya, nota tu akan sesat dalam kepala. Even you dah pergi tahap macam mana pun, you still akan ingat ke subjek ni, basically you pernah buat nota macam ni dulu. You akan ingat benda tu. Sebab benda tu kita menulis ni memang akan bagi banyak impact lah pada otak untuk kita ingat. Tips yang keempat, banyakkan bertanya soalan dalam kelas. Apa-apa yang kita tak faham, terus tanya direct. Sebab kita tak nak buang masa. Masa ni singkat je sebenarnya. Sebab bila kita tangguh kat rumah pun singkat. Hari kita 24 jam tu pun kita masuk tidur dan sebagainya. So jangan buang masa. Sebab time kita nak buat nota nanti, kalau kita tak faham betul-betul, susah untuk kita buat nota tu kan. So kena tanya terus soalan dalam kelas. Kalau apa-apa yang tak faham tu, terus direct tanya. Cikgu suka tahu kita tanya. Yang kelima adalah banyakkan buat latihan. Ini sangat penting. Of course lah kena ada buku latihan kan. Tapi kalau you memang nak tahu potensi diri dulu, it's okay, tak boleh buku latihan pun tak apa. Buat dulu latihan yang ada dalam buku. Tapi kalau rasa tak cukup, belilah buku latihan. Ni suggestion.
beli buku latihan ni first of all lah, bagi saya step dia adalah buat dulu buku latihan yang bertopik. Under topik, maksudnya latihan tu berdasarkan topik-topik. Jangan terus beli yang pasir punya, sebab takut kita tak mampu buat lagi kan. So buat by topik dulu. Dah okey sikit, beli yang susah sikit dulu. Maksudnya nanti baru buat pasir. Saya akan rujuk cikgu. Saya akan pergi bilik guru and tanya cikgu untuk cikgu semakkan. Sebab subjek-subjek bahasa ni nak semak sendiri tu susah. Sebab kita tak dapat tengok sebenarnya bila pemeriksa nak tanda karangan kita, dia tengok apa je ataupun bukan karangan lah. Basically subjek bahasa lah kan. So bahasa ni dia tak ada teknik sangat. So memang perlu merujuk cikgu. So saya memang buat latihan atau buat pasir exam dan sebagainya, saya akan merujuk cikgu, nak tengok cikgu tanda. Dan bila saya tengok cikgu tanda tu, saya tahulah okey, pemeriksa kalau tanda dia akan tanda macam ni. Lepas tu waktu tanda tu juga kadang cikgu tu akan explain tau. Saya buat ni kebanyakan yang bahasa Arab, dan ustazah akan explain kenapa kena macam ni kan. And then tips yang terakhir, which is tips yang ke-7 adalah saya memang ikut teknik ramal. Ramal ni saya tengok ramalan dekat-dekat SPM tu akan ada banyak ramalan kan. Saya memang ikut ramalan. Ada orang kata jangan percaya ramalan tu kan. Tapi bagi saya, after saya dah study semua kan, sepanjang form 4 tu saya dah study semua topik dah and so on, dah cover. So saya nak dekat-dekat SPM tu saya dah tak cover balik topik-topik semua dah balik. Saya akan ikut ramalan sahaja. Sebab bagi saya, untuk tak ikut ramalan 100% tu itu satu peluang yang tak patut kita lepaskan. Sebab ramalan ni boleh jadi betul dan boleh jadi tak. Tapi kalau kita tak berpegang kepada ramalan, ni macam kita waste lah. Sedangkan mana tahu benda tu boleh jadi betul kan. Tapi of course waktu SPM memang ada lah benda yang tak keluar macam ramalan. Tapi boleh saya kata memang kebanyakannya keluar ikut ramalan. And selebih-lebihnya tu sebab saya pun dah belajar topik tu, bukan saya tinggal terus. So saya still boleh jawab juga and goreng-goreng sikit. Macam tu lah. Untuk SPM. Kalau untuk exam-exam bulanan ataupun exam sekolah yang biasa punya, saya memang cikgu-cikgu saya biasanya akan bagi tahulah nak fokus dekat topik mana dan sebagainya. So dekat situ lah banyak membantu. Kalau ada subjek-subjek yang korang nak spesifik, korang boleh juga tengok dekat saya punya Instagram. Saya dah letakkan highlight juga. Tapi kalau korang nak secara video, korang boleh request. InsyaAllah saya akan pertimbangkan untuk buat, sebab saya pun sekarang tengah cuti SEM. So that's all from me. Bye-bye.